Comel je anak burung ni kan. Tapi saya bukan nak cerita pasal anak burung. Saya nak cerita pasal reban ayam saya ni. Sebenarnya dah 6 bulan saya tak servis tau. Nak keluar dari sini. Keluar. jadi first benda yang saya nak bersihkan adalah jaring saya punya reban ayam. Dah banyak sarang labah-labah dan berhabuk. Jadi airflow tu dah tak cantik. Then saya akan settlekan benda yang paling penting, iaitu dia punya bedding. Lantai dalam reban ayam ni. Ni penuh ni teh ayam kering. Biasanya kalau teh ayam yang baru, fresh, kita tak boleh terus letak kat pokok tau. Dia panas. Untuk guna kat pokok, biasanya kita kena jadikan baja kompos dulu. Tapi disebabkan saya punya teh ayam kat dalam reban ni dah berumur 6 bulan macam tu, dia dah kira terurai lah dan kita boleh gunakan direct pada tanaman. Kalau baru, jangan. Alright, sekarang saya nak share kat korang apa yang saya gunakan sebagai bedding saya punya reban. Bahan pertama, saya gunakan sekam padi yang kering ni. Sekam padi ni sifat dia menyerap. Jadi bila ayam berak, kelembapan dia tu diserap oleh sekam padi ni. Bila tai ayam kering, kita dah kurangkan bau dia. Kalau harap sekam padi saja, bagi saya tak cukup. Still ada bau-bau sikit lagi. Kita kena tambah lagi 2 ni. Kat sini saya akan ada dolomite sikit je, sekilo. Dan ni sekam padi juga, tapi sekam padi yang sudah dibakar. Alamak, kena gunting ke. Okay. Sebab apa kita gunakan sekam padi bakar adalah kerana kita nak karbon tu. Karbon ni dia akan jadi macam penapis tau. Dia boleh perangkap bakteria, toksin, gas pun dia boleh tapis, kurangkan lagi bau busuk dan kutu pun tak suka. Dolomite tadi. Dolomite ni dia akan bantu kurangkan pH tai ayam kita tadi. Jadi dia akan makin kurang asid, kurang berbau, amonia build up pun dah kurang. Dia ada kalsium dengan magnesium. Bila ayam tu duk patuk-patuk benda ni masuk perut dia, jadi tambahan nutrisi untuk dia orang. Dan sama macam arang tadi, dia buatkan kutu ke serangga-serangga yang mengacau ayam ni tak suka, tak sesuai sebab dia dah kering, pH dia stabil. Bila bawah tu saya dah letak pasir sikit kan, ayam akan duk mandi pasir dengan benda-benda ni semua, maka kuranglah lagi risiko penyakit ke ayam ni. Dan sekarang barulah sedap. Dia bau sekam padi. Lepas tu lah ada macam bau arang-arang sikit. Tak ada bau ayam dah. Boleh lah 6 bulan sekali servis. Tengok ni, bila dah 4-5 hari balik kampung, 3 ekor ayam betina saya hasilkan telur dalam apa ni? 14. Okay. So far sekarang saya dah bela ayam lebih 9 bulan, 10 bulan ke dekat? Dah setahun 10 bulan lah lebih kurang. Dan saya boleh kata skill jaga ayam saya maybe 30%. Saya start dengan 2 ekor ayam besar. Lepas tu saya tambah 5 ekor anak ayam kecil. Yang besar-besar ni semua anak ayam kecil lah. Patutnya 7, tapi 3 ekor mati. Yang sakit 4 ekor. Saya hanya mampu menyelamatkan seekor saja, 3 lain mati. Yang sakit jenis ekor yang saya boleh selamat ni, sakit jenis kena attack, kena serang dengan kucing. Kucing gigit belakang badan dia sampai koyak tau. Macam nampak tulang-tulang sikit belakang ni. Tapi tu hidup. Saya boleh survive. Saya letak essential oil apa semua yang bagi tak ada kuman, jangkitan kuman, saya asingkan, tu boleh hidup. Tapi yang 3 ekor ni mati sebab penyakit. Dia sakit jenis yang buatkan badan dia jadi busuk. Itu satu skill yang saya dapat lah. Bau ayam, saya tahu ayam tu sihat ataupun sakit. Itu skill yang baru belajar. Antara 3 ekor ayam yang mati ni, first ayam yang meninggal dia terlalu sakit, teruk sangat sakit dia, sampai dia terbaring terlantar je. Kemudian dia mati. Saya cuba asingkan setiap kali ayam sakit, saya asingkan. Tapi dia mati juga. Bau sangat-sangat busuk. Tanam. Lepas tu ayam kedua, lepas beberapa bulan, seekor lagi kena kan. Simptom yang hampir lebih kurang, tapi saya boleh jaga sekejap. Dan ending dia mati juga. Yang pertama tu terlalu cepat mati. Yang kedua ni saya dapat prolong sikit dia punya kematian, tempoh masa untuk mati tu. Tapi ending mati juga. Dan lepas beberapa bulan lagi, yang ketiga, rasa dalam 2 bulan, 3 bulan lepas kot, dia alami simptom yang sama. Suara dia macam dah pelik, macam dia nak berkokok-kokok tapi macam tak lepas. Tu, bontot dia penuh dengan tai. Saya duk cuci bontot dia, simbah dengan air. Saya pakai tangan je, gosok-gosok, basuh-basuh tai kat bontot dia tu. Badan dia saya mandikan setiap hari, saya mandikan supaya dia tak busuk. Asingkan dekat sangkar yang kecil yang lain, luar tak campur dengan ayam yang sihat ni. Itu saya berjaya maintain dalam sebulan. Dia hidup, tapi bontot
dia tu tak makin cantik. Dia je sebab mungkin saya lama sangat kot. Dia punya bontot tu jadi macam berkerak dah bawah dia. Lama-lama saya macam tak boleh lah sebab itu buat lalat. Kalau saya buat benda macam ni tak ada lah. Cuma bila dah ayam tu sakit, dia jadi busuk sikit, lalat datang hingga kena kat bontot-bontot dia semua kan. Jadi teruk lah. Ayam yang ketiga tu saya berjaya kawal penyakit dia. Cuma dia tak betul-betul fully sembuh. Dia tak mati secara semua jadi. Saya sembelih. Kesian lah, tak nak lama sangat dia sakit itu kan. Saya sembelih dan saya tanam. Tak nak makan lah. Rasa macam tak best pula nak makan ayam tak sihat ni. Jadi saya tanam terus. Tinggallah 4 ekor yang belakang ni. Jadi first ayam sakit memang cepat mati. Second ayam sakit saya dapat prolong sikit dia punya jangka hayat tu. Kemudian mati juga. Ayam ketiga sakit saya berjaya maintain supaya dia tak mati. Dia makin sihat. Cuma saya tak lalu nak jaga lama sangat dah. Lebih sebulan dah dia terasing macam tu. Lalas saya sembelih. Maybe next time ayam sakit, saya kena cepat sikit rawat ayam tu, asingkan cepat-cepat, basuh dia hari-hari, mandikan dia hari-hari, bagi pucuk ubi ke apa, cuba atasi penyakit tu daripada stage awal tu. Jangan sampai dah tengah-tengah tu baru saya nak cuba lawan, payah sikit. Itu bab kesihatan ayam. Sekarang saya nak review bab bau. Kan saya buat benda ni kat taman, jadi saya tak naklah bau busuk. Sebelum ni bila saya pakai pasir sahaja, 3 hari saya kena buang taik dia. Kalau tak dia dah mula ada bau-bau sikit. Bila saya dah guna teknik ni saya dapat teknik siapa ajar saya. Ni daripada Kekeli tu. Kan dia bagi barang set Kekeli kat saya kan. Dia share kat saya. Pakai sekam padi yang kering campur dengan sekam padi bakar. Cuma saya top up dengan dolomite lah. Saya buat macam ni dia boleh tahan lama. Walaupun tak servis sebab taik ayam tu bila keluar je kena dekat jerami pula sekam padi kering dan yang bakar tu, dia tu menggumpal taik tu terus kering. Tak ada on the spot kering, dia cepat kering. Bila cepat kering dia kurang bau dan saya boleh biarkan tu berbulan-bulan tanpa servis. Cuma kena pastikan sekam padi kering dengan yang bakar tu banyaklah saya buat tebal sikit. Saya dalam ni kot. Saya buat tebal-tebal macam ni sekam padi. Campur kering dengan yang bakar. So lalat memang kau tengok tak ada. Kat saya tak banyak lalat kat sini, datang kat sini kan. Sebab dan tu memang kering. So lalat tak ada masalah. Satu lagi bunyi. Bunyi bila ayam jantan ni masa video last dulu saya buat, ayam jantan ni kecil lagi. Sekarang ni ayam jantan tu dah gedabak dah. Jadi dia yang jenis Barker Rhode Island ni tidaklah senyap macam saya expect. Dia selalu berkokok juga. Cuma disebabkan saya duduk dekat hujung taman, sebelah ni hutan, kokokan tu tak mengganggu sangat. Anjing yang dekat rumah jiran ni lagi kuat bunyi dia bila dia, sebab dia duduk tengah-tengah antara rumah-rumah, dia duduk tengah. Bila anjing tu menyalak, orang lalu depan rumah semua menjerit-jerit melalak anjing tu. Bukan melalak, menyalak. Anjing tu dah menyalak, habis satu tamak, satu lorong tu memang dengar ni. Saya ni, sebab ayam tu duduk hujung sini, bila dia berkokok tu, yang jiran saya depan sana tu dia jauh sikit. Yang jiran betul-betul sebelah saya ni, dia jarang duduk kat rumah. Dan saya dah bagi tahu dia saya beli ayam, dia okey. Kadar kekuatan ayam ni berkokok pula bila dalam rumah tak mengganggu saya. Dia dengar sayup je. Untuk rumah saya lah. Tapi kalau rumah jiran, kalau dia duduk dalam rumah, insyaAllah tak dengar. Sebab ini dah jauh. Kalau rumah tu dia bela ayam dekat tengah-tengah, rumah dia setengah sini. Sini jiran ni ada rumah, sebelah ni ada rumah, ayam tu berkokok, bergema, itu cerita lain. Itu tak boleh lah pakai bakar ayam macam Rhode Island saya ni. Tu maybe kena pakai, tak boleh ada ayam jantan. Ataupun kalau nak ayam jantan, maybe pakai ayam jantan yang jenis senyap lagi. Yang jenis passive. Kalau berkokok pun sekali pagi je. Kokok sikit je, lepas tu dah tak kokok dah. Yang Rhode Island ni kuat. Untuk bab pemantauan, saya dah pasang sistem kamera apa semua. Saya boleh pantau dari jauh. Tak ada masalah. Cuma yang jadi problem dekat saya adalah bab air dan makanan. Sebab saya tak buat sistem lagi untuk air dan makanan dia. Ini just boleh tahan dalam maybe seminggu. Saya tinggalkan seminggu, okey. Tapi kalau lebih seminggu, air balang besar tu akan habis. Makanan yang bekal besar tu pun akan habis. Untuk dedak, saya gunakan RFV Feed. Sebab dia orang tak gunakan darah babi sebagai sumber protein. Untuk 5 kilo ni saya rasa boleh tahan dalam sebulan lah. Cuma itulah plan saya. Saya nak design tempat makanan yang automatik keluarkan makanan. Dan juga boleh saya tahu berapa makanan yang tinggal bila saya kat luar. Boleh ada percentage dia dalam sistem dia saya nanti. Saya boleh tengok percentage makanan berapa. Saya kena develop tu lah. Ini untuk update saya punya rumah ayam
moden saya. InsyaAllah nanti saya akan update lagi apa benda yang saya buat dekat rumah ayam moden ni. Oleh tu je, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.